Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Okay, hari ni kita di AFM Performance, kita nak cerita sikit pasal fuel surge tank. Apakah kegunaan dia? Ramai yang tertanya-tanya kan, kenapa kena pakai surge tank, kenapa kena pakai water methanol. So, aku buka dululah. Okay, surge tank ni nama dia pun kita dah boleh faham lah. Daripada nama dia, kita dah tahu dah dia sebut apa? Fuel surge tank. Maknanya fuel surge tank. So isu dia adalah fuel starvation lah. Ini salah satu contoh model. Tapi bukan semua rupa dia macam ni. Standard punya dia kecil sebab satu pump. Macam ni dia dah multi pump punya. Okay, Mizan ada sampel lah yang kecil. Nak tengok yang kecil pun boleh. Yang ni yang besar. Yang ni yang kecil. Minta maaf lah, kita orang punya bengkel ni bukannya T20 punya bengkel. So macam ni je lah yang kita boleh tunjuk pun. So ini contoh yang kecil. Ini single pump dan dalam dia boleh masuk Walbro fuel pump. Sebab surge tank ni masa kita nak beli, dia dah ada pilihan nak pakai fuel pump yang mana. Bukannya beli dulu lepas tu tengok tak ngap kan. So kena betul-betul confirm dulu. Yang mana yang sesuai, yang korang nak pakai fuel pump apa, baru confirm nak beli model yang mana. So, apakah function benda ni? Ada orang tanyalah. Kan? Ada orang bertanya-tanya, so aku explain dalam video, senang. Dia boleh tengok video ni, dan dia dapat jawapan. Dan korang pun boleh dapatlah knowledge daripada video penerangan kami. Walaupun panjang tapi berbaloi. Okey. So, fuel surge tank ni, sebenarnya function dia, bila tangki 4 wheel kan, tank 4 wheel ni dia punya minyak kiri kanan. So bila kita tukar fuel pump yang besar, so isu dia adalah kita terpaksa modify dalam tangki tu. Jadi kalau korang pakai surge tank ni, kena modify lagi tak dalam tangki? Mesti tak perlu. Tu salah satulah function dia. So senang kerja lah. Nak masuk Walbro, boleh bor dalam ni terus. Okey, tapi kegunaan utama dia sebenarnya adalah kita tak nak ada fuel starvation. Maksudnya bila kita brake mengejut, hard braking, ataupun kita tengah rembat, hard acceleration kan, ataupun kita hard cornering dalam track, tak kisahlah track ke tengah toger dekat balik pulau ke kan. So masa tu minyak ni dah, petrol ni dah bergerak lah. So fuel pump sedut angin. Fuel pump tak dapat 100% lah minyak tu. Yang tu function nombor satu dia lah. Jadi yang mana yang bawa kereta memang agresif kan, lompat sana toger kan, tekan laju lepas tu brake. So memang kena pakai surge tank lah, ataupun main sepang kan. Surge tank ni memang berguna. Sebab apa? Fuel pump akan duduk dalam ni. Fuel pump ni akan sentiasa tenggelam dalam minyak. Jadi surge tank ni itulah antara kegunaan asal dia. So yang mana yang nak beli radial surge tank, boleh roger kami lah. Nak single pump ke, dual pump ke. Ini semua ada kegunaan dia kan. Kita boleh order lah. Korang nak radium ke, DW ke, AFM Performance boleh supply kat korang. Tapi ni ada 2 pump, 1 pump. Apa pula function dia? Yang ni aku nak korang komen dekat bawah, baru aku nak cerita apa beza single pump, double pump. Okay?